Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke perkongsian kita. Hari ini, kita akan kupas satu topik yang memang favourite dalam sejarah SPM. Kesedaran awal nasionalisme di Malaysia. Jom kita selami macam mana semangat perjuangan ni mula-mula timbul daripada yang angkat senjata sampailah yang guna kuasa pen. Soalan ni kan saya pasti tengah bermain-main dalam kepala korang semua. Macam mana nak betul-betul faham dan ingat semua fakta penting dalam sejarah? Jangan risau. Sebenarnya, jawapannya bermula dengan satu langkah yang sangat mudah dan praktikal. Okey, sebelum kita bedah siasat topik ni dengan lebih dalam, kita kena ada alat yang betul dulu. Untuk betul-betul master sejarah ni, kuncinya ialah latihan, latihan dan latihan. Korang boleh scan je kod QR ni atau terus type www.mcqspm.com untuk test power korang dengan soalan-soalan yang sama macam SPM. Jom, kita buat ni sebagai warm up kita. Lepas tu, kita bongkar topik nasionalisme ni sama-sama. Dah sedia? Baiklah, jom kita mula. Sebelum kita cerita pasal perang, pasal penulisan semua tu, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya nasionalisme ni. Dalam konteks negara kita lah. Ia bukan setakat satu perkataan dalam buku teks tau, tapi ia satu semangat, satu feeling yang sangat kuat. Dan kata-kata daripada Datuk Onn Jaafar ni, memang padu. Dirumuskan semuanya. Matlamatnya sangat jelas. Nak bina satu bangsa yang ada maruah, yang kuat, yang boleh berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Inilah impian yang menyalakan api semangat semua pejuang kita dulu. Okey, macam mana semua ni bermula? Kesedaran ni tak bermula dalam bilik berhawa dingin, tak. Ia bermula di medan perang, di kampung-kampung. Fasa paling awal ni memang pasal penentangan fizikal. Wira-wira tempatan kita bangkit pertahankan tanah dan maruah mereka. Cuba tengok nama-nama ni. Penghulu Dol Said, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Mat Saleh. Korang nampak tak ada satu persamaan besar kat sini? Semua perjuangan mereka ni bersifat setempat. Tapi apa maksud bersifat setempat ni sebenarnya? Bersifat setempat ni senang cerita macam ni lah. Fokus utama mereka adalah kawasan mereka sendiri. Negeri dia, daerah dia, mereka tentang British sebab British kacau tempat mereka. Kenapa setempat? Sebab zaman dulu tak adalah WhatsApp group nak satukan semua negeri kan. Jadi semangat kenegerian tu lebih kuat daripada semangat satu Malaysia. Dan penentangan ni bukan benda baru tau. Jom kita time travel sekejap ke belakang ke abad ke-18. Perjuangan Sultan Abdullah Mukarram Shah dari Kedah lawan Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI sebab nak ambil balik Pulau Pinang, itu salah satu contoh yang paling awal. Ini bukti yang api penentangan tu dah lama menyala. Okey, sekarang ada satu peralihan yang sangat penting. Perjuangan ni berevolusi. Daripada angkat senjata yang lebih bersifat fizikal dan setempat, ia berubah menjadi perjuangan intelektual. Senjatanya dah bertukar, bukan lagi keris, tapi pen. Tujuannya bukan lagi setakat nak pertahankan wilayah, tapi nak membentuk minda seluruh bangsa. Jadi, jom kita masuk fasa kedua kebangkitan ni. The power of the pen orang kata. Dekat sinilah golongan bijak pandai kita guna surat khabar, majalah dan tulisan-tulisan mereka untuk sebarkan idea kebangsaan dan buka mata masyarakat. Dan hero-hero untuk fasa ni lain sikit. Kita ada tokoh hebat macam Zabah, Abdul Rahim Kajai dan jangan lupa suara-suara penting wanita macam Fatimah Yaakob. Melalui tulisan mereka lah, perbincangan tentang hak, pendidikan dan nasib bangsa tersebar luas. Dari situ, idea-idea ni mula menjadi satu pergerakan besar. Inspirasi ni pula bukan datang dari dalam je tau, ia juga datang dari luar. Gerakan Islah yang dipengaruhi oleh pemikir Islam dari Mesir macam Sheikh Muhammad Abduh bawa satu idea pembaharuan. Ia macam satu wake-up call yang suruh orang kita majukan diri dalam pendidikan dan tuntut hak politik. Idea ni memang ngam betul dengan apa yang orang tempatan rasa masa tu. Okey, kita pause sekejap. Sebentar lagi kita akan cerita pasal cabaran-cabaran yang diorang hadapi. Tapi kalau setakat ni korang rasa penjelasan ni best dan membantu, apa kata korang tolong kita orang pula? Senang je, tekan butang like, share dengan kawan-kawan kelas dan subscribe saluran MCQ SPM. Sokongan korang tu lah yang bagi kami semangat nak buat lagi banyak perkongsian macam ni. Mestilah, perjuangan macam ni takkan mudah, tak ada kapet merah. Golongan nasionalis kita ni berdepan dengan macam-macam halangan. Tekanan paling hebat sudah tentulah datang dari pihak British yang dah mula rasa tak senang duduk.
British pun ada game plan diorang sendiri untuk patahkan semangat ni. Mula-mula, diorang balas dengan keras penentangan bersenjata. Lepas tu, bila perjuangan beralih kepada penulisan, diorang tubuhkan Biro Siasatan Politik, macam Special Branch, untuk intip gerakan islah. Undang-undang baru dibuat untuk sekat kebebasan bersuara. Setiap aktivis, setiap gerak-geri, semuanya diawasi. Macam dalam filem spy tu. Jadi, bayangkanlah jadi tokoh macam Ibrahim Yaakob atau Ishak Haji Muhammad masa tu. Memang susah. Dahlah setiap masa kena perhati, nak gerakkan persatuan pun tak cukup duit. Lepas tu, ada pula macam-macam undang-undang yang direka khas untuk pastikan pergerakan mereka ni gagal. Jadi, kesimpulannya, kita dah lihat dua fasa utama kesedaran nasionalisme. 1. Perjuangan fizikal yang setempat. 2. Perjuangan intelektual melalui penulisan. Dua-dua penting, dua-dua ada cabaran. Sekarang, giliran korang pula untuk pastikan korang betul-betul faham. Ini soalan power untuk korang renungkan. Agak-agaklah kan antara dua strategi ni, mana satu yang bagi impak lagi mendalam untuk bina negara kita? Tim angkat senjata yang pertahankan wilayah atau tim angkat pena yang membentuk pemikiran? Fikir-fikirkan. Tak ada jawapan betul atau salah. Yang penting ialah pemahaman korang. Dan sekarang, giliran korang untuk teruskan perjuangan untuk ilmu. Mantapkan lagi apa yang kita dah bincang hari ini. Terus scan kod QR ni atau layari www.mcqspm.com untuk uji kefahaman korang. Ingat, sejarah bukan sekadar hafal fakta, tapi ia tentang faham perjalanan sebuah bangsa. Teruskan usaha, korang memang terbaik. Kita jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya.